Dapat isyarat dari belakang untuk mereka dapat akan mulakan perlumbaan. Masa dia sekarang ke semua pelumba. Nantikan 4 pemerah nyalakan, 6 pemerah dan mereka akan lepaskan. Dan sekarang dari depan kita lihat di tengah itu ada Rifki Nizam. Dia cuma mendapatkan kelebihan untuk masuk di selekan pertama selaku pendahulu nombor 11 dari Rifki yang berjaya untuk keluar selaku pendahulu, tapi di hadapan kedudukan yang rapat 8 pusingan untuk perlumbaan ini dia ada 3, 4, 5 selekoh yang agak rapat di awal perlumbaan. Dia perlu berhati-hati sikit pada masa yang sama untuk mempertahankan kedudukan mereka masing-masing. Mereka melalui selekoh 7-8. Satu kumpulan besar inilah yang sering kita katakan di sini bila bermula di hadapan akan ada kelebihan. Dan pada awal kita belum nampak jurang dan juga jarak yang dipecahkan di hadapan. Seketika dari awal tadi Danish kini ialah Afiq Amdan antara pencabar dalam kategori ini yang mengambil alih untuk memimpin satu kumpulan besar di hadapan. Ada 4 pelumba yang sedikit berjarakkan. Ya, mereka mula untuk lari sedikit daripada kumpulan di belakang, walaupun kita belum dapat satu lap lagi pun, tapi nampak 4 pelumba ini berada di depan. Tadi nampak Afiq Hamdan 25 berada di hadapan seketika sebelum kedudukan itu diambil oleh lihat pada siapa nombor di hadapan yang sekarang sedang mendahului perlumbaan. Tapi kita akan sampai ni, kita akan dapat kepastian untuk sampai Muhammad Syakir Zulfairi, pelumba yang berada di gelar petak utama, berada di hadapan Afiq Hamdan 2, Danish Rifki Nizam 3. Nak lihat di mana Haidar Zakwan Anas di berada di tempat yang ke-7, pelumba yang memenangi perlumbaan yang kedua di litar tangkap, dan dia berada di jauh sikit tempat yang ke-7. Lihat satu lap telah pun ditamatkan dengan kedudukan Muhammad Syakir Zulfairi yang mendahului perlumbaan. Bagi pelumba muda sebagaimana dalam kategori ini ialah siapa yang mengambil masa yang cepat untuk adapt dan juga menyesuaikan bersama dengan Lita ni, kita akan nampak kelebihan itu sebagaimana Al-Shakir yang dari sesi pertama, sesi hari yang pertama semalam pun latihan bebas kelayakan kita nampak Syakir lebih awal selesa, dan hari ini dia meneruskan walaupun sedikit ketinggalan tapi kembali untuk memimpin. Dia perlu bertahan 8 pusingan, tapi inilah berbaki 7 pusingan. Mereka menuju di pusingan yang kedua, menghampiri ataupun melepasi di selekoh 15. 18 selekoh kesemuanya. Masih ada ruang satu kumpulan di belakang. Apabila keluar dari kumpulan besar, ia boleh mengurangkan risiko untuk mereka berlanggar. Itu yang agak besar risikonya bila berada di sini. Kedudukan yang kau lihatkan ada gap yang mula ada di antara pelumba. Nampak mulai selesa sikit di bahagian hadapan. Baru 2 pusingan ditamatkan dalam 1 minit 20. Itu adalah anggaran masa yang diambil oleh pelumba untuk menghabiskan satu lap. Litar yang baru untuk kesemua pelumba. Banyak perlu mereka lakukan kajian terhadap litar ini, mendapatkan keserasian terutama dalam pengendalian setup suspension mereka untuk mendapatkan maksimum di litar yang ada 18 lekoh kesemuanya yang akan ditempuhi oleh pelumba. Ini memberikan satu ujian pada kesemua mereka, dan faktor penggunaan tayar juga penting di litar ini kerana ini adalah litar yang baru dengan permukaan litar yang bertaraf antarabangsa. Jadi pemula akan menggunakan atau penggunaan tayar itu, jika tidak berhati-hati, mana cengkaman akan hilang dengan lebih awal. Dari Al-Shakir Zulfairi di hadapan, dari Rifki Afiq Hamdan berubah kedudukan di hadapan 16-11-25. Haidar Nur Akmal tempat yang keempat, 5 Ahmad Muizzuddin. Jebat tempat ke-6, Zakwan Anas turun di tempat yang ke-7 kerana dia naik seketika tempat 6 tadi. Itu perebutan di hadapan Zakwan Anas adalah pelumba memiliki tempat yang kedua keseluruhan dan memenangi perlumbaan lalu di litar tangkap. Semakin menarik cabaran yang dihadapi oleh Al-Shakir, walaupun dia mendarat tapi di belakang itu. Cara ke Danish Afiq Haidar yang dari belakang sudah pun perlahan demi perlahan sudah pun mampu untuk mencabar, tapi mereka tidak boleh membiarkan Al-Shakir terlalu jauh
kerana ada jurang di sini di hadapan. Ada ya Syakir sedikit berserangan, Danish dan juga Afiq. Kemudian 3 pelumba lagi, Haidar, Muizzuddin dan juga Jebat. Ada sedikit ke belakang untuk menjadikan kumpulan yang ketiga. Lihat di sini semakin selesa untuk Syakir. Dia menerus. Itu battle 2 ke 3 lah dari Rifki dengan Afiq Hamdan. Syakir nampak selesa di hadapan. Dan jika Syakir berjaya memenangi perlumbaan ini, bermakna kita ada 3 pemenang dalam 3 perlumbaan yang pertama. 3 pemenang berbeza dalam 3 perlumbaan pertama. Kita nampak jarak di antara Syakir dengan Daniel Rifki sekarang ini, gap 1.4 saat yang dilakukan tadi. Itu dengan Syakir sekali lagi menunjukkan masa terpantas 1.20.889 yang dia lakukan. Different pun, gap pun semakin jauh, 1.995 jarak antara 1 dan 2. Jadi dia selesa, cuma Daniel Rifki dan Afiq Hamdan 0.5 saat antara kedua-dua pelumba ini, nombor 11 dan nombor 25 di Lita. Ada separuh lagi jumlah perlumbaan baki pusingan yang akan mereka tamatkan, dengan sekadar Daniel Rifki bertahan daripada Afiq Hamdan. Di belakang Haidar Nur Akmal dengan Ahmad Muizzuddin, Jebat dan Zakwan Anas berentap ke tempat yang ke-6 sampai ke-7. 4 pusingan telah pun selesai. 4.25. Kita lihat begitu rapat di antara Danish. Seketika Afiq naik di tempat yang kedua. Dia memintas. Hanyalah seketika saja untuk 2 pelumba ini. Perebutan ini berterusan. Mungkin juga yang paling penting adalah ketika di pusingan yang terakhir. Namun sekali lagi di LYL ni, jika berpeluang untuk memintas, mereka perlu menggunakan peluang itu. Kerana bukannya mudah untuk nak mendapatkan. Kerana di sini bukannya high speed track. Dia dengan keadaan cuaca yang panas yang memerlukan tahap fizikal untuk bertahan juga dalam perlumbaan, walaupun ini 8 pusingan. Ya, kata 8 pusingan yang agak panjang bagi pelumba. Dan Syakir lepas tadi dengan Danish Rifki dan Afiq Hamdan 0.3 saat. Ini adalah battle yang ada di Lita yang kita saksikan. Perebutan tempat yang kedua, tempat ketiga. Setakat ini Danish berjaya mempertahankan kedudukannya daripada Afiq Hamdan. Kedudukan Afiq penting untuk mempertahankan kedudukan di tangga teratas. Jika dia dapat naik tempat yang kedua, ada di situ kelebihan lagi 4 mata daripada kedepan apa yang dia ada sekarang. Tempat yang ketiga 16 mata, tempat kedua 20 mata. Jadi dia akan cuba, Afiq akan cuba untuk melepasi Danish Rifki, cuma dia mencari ruang dan tempat untuk dia cuba melepasi. Agak suka untuk mintas di Lita ini. I think tempat yang paling sesuai adalah di selekor yang pertama, selepas laluan lurus keluar daripada selekor terakhir dan mendapatkan slipstream untuk melepasi pelumba di hadapan. Apabila persaingan itu berterusan di antara Danish dan juga Afiq Hamdan, dia memberikan jarak yang lebih selesa untuk Syakir di hadapan. Kerana kita akan nantikan apabila mereka tiba di lap yang terbaru ini, saya rasa makin sebesar. Kerana kita di pusingan yang kelima, yang terbaru kita lihat Syakir sudah pun sampai, dan kita nak lihat jarak 3.3 saat. Bermaksud dia semakin selesa untuk memastikan kemenangan kejuaraan pertama untuk Syakir. Dia terlalu jauh lah, terlalu jauh di depan kedudukan Syakir Zulfairi untuk kemenangan pertamanya. Antara Danish Rifki dan Afiq Hamdan tadi yang begitu rapat, 0.3 saat. Tidak berubah jarak antara kedua-dua pelumba ini. Kita boleh nampak dia masih tahankan kedudukan. Afiq Hamdan akan, belum nampak dia cuba attack lagi. Mungkin dia tidak mahu attack lagi buat masa ini, menyimpan mungkin ke lap yang terakhir nanti. Di belakang Zakwan Anas di tempat yang ke-6 melepasi Jebat. Kedudukan yang baik untuk Zakwan Anas sekarang ini. Tiap mata itu berharga untuk mereka. Kiri pusingan yang ke-7, lap yang ke-7, mereka menuju 3 selekor terakhir. Sampai 2 pelumba ini berterusan. Persaingan 2 pelumba di tempat yang kedua, itu adalah yang akan kita lihat di podium nanti, siapa yang akan menamatkan pelumba di tempat yang kedua dan juga ketiga, sama ada Danish ataupun Afiq Hamdan. Mereka menghampiri untuk 1 pusingan ataupun pusingan kedua terakhir. Mulai agak selesa sedikit Danish Rifki. Jarak antara Danish Rifki dan Afiq Hamdan belum lagi pada striking distance. Belum lagi pada yang boleh untuk dia. Tapi sekarang dia cuba untuk masuk Afiq. Afiq akan cuba sekali lagi.
Di belakang kita nampak tadi Afiq mencuba dari bahagian dalam. Dan wow, ada sedikit bertembung antara Danish Rifki dan Afiq Hamdan. Kerana Afiq cuba untuk dari bahagian luar. Di hadapan Zakir Farid di belakang itu. Yang sekarang ini tengah betul-betul fight antara dua pelumba ini. Afiq dan juga Afiq daripada dalam. Afiq dari luar cuba. Danish tahankan kedudukan dari bahagian dalam. Dan Afiq sekali lagi daripada luar. Cuba untuk melepasi. Dua pelumba dah berjaya lepas Afiq kali ini. Afiq berjaya lepas tapi Danish akan cuba untuk kembali merampas dari bahagian luar. Akan sling yang dilakukannya. Sling shot yang berjaya untuk Danish Rifki. Buat masa ini, dia di depan pula. Dengan Afiq Hamdan yang akan cuba sekali lagi. Ada berapa lagi selekoh untuk mereka tamatkan. Ada banyak peluang untuk minta. Tapi dia perlu berada sakit distance. Dan buat masa ini nampaknya Danish yang ada kelebihan. Kerana selepas memintas, dia berada agak jauh di hadapan. Mula nampak seperti Afiq melepaskan untuk tempat yang ketiga bagi Afiq Hamdan. Mungkin memikirkan kutipan mata. Kerana itu lebih penting lagi untuk kerja keseluruhan. Dia adalah pendahulu keseluruhan. Jadi tamat perlumbaan bagi Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Challenge. Dengan kemenangan buat Muhammad Al-Shakir Zulfairi. Danish Rifki Yusnizam tempat yang kedua. Muhammad Afiq Hamdan di tempat yang ketiga.